Pernah tak korang balik daripada kerja, korang baring atas katil tapi tak boleh lena. Otak masih ligat fikir tentang kerja. Dada pun rasa ketat, nafas pun pendek-pendek je. Itu bukan benda biasa-biasa. Itu tandanya kita dah mula ada simptom stres. Ramai orang cakap dia tak stres. Stres ni ramai orang tak faham. Ramai ingat stres tu dekat otak aje, kat kepala je. Sebenarnya tak. Dia boleh merebak ke seluruh badan kita, ganggu sistem kita. Bila kita stres kan, kita punya darah akan jadi pekat, degupan jantung kita akan meningkat, rasa stres, pening-pening kepala, hormon kita jadi tak stabil, badan dia jadi lesu, tegang tak tentu hala. Itu kita dalam stres. Sebab itu orang yang stres ni selalu dia mengadu sakit kepala, tegang leher, bahu rasa berat. Kerja tu menyebabkan dia rasa macam tu. Ini kerana bila kita stres, otot-otot kita akan menjadi mengecut. Saluran darah dia mengecut, otot akan kurang oksigen, dia akan tegang. Bila dia tegang, kita nak bergerak, dia akan tarik otot tu seperti satu paksaan, jadi sendi kita sakit. Sebab tu bila kita stres, terutama leher, bahu, belakang, dia rasa ketat dan rasa tak sedap, rasa lesu badan tu. Orang kata urut ni just urut. Tak. Urut ni sebenarnya bukan sedap saja, bukan soal sedap. Dia sebenarnya rawat kita punya otot, rawat kita punya saraf, di mana apabila kita stres, dia mengendurkan balik, dia merawat balik dengan efektif sebab dia terus kepada sentuhan kepada otot-otot tersebut. Masalahnya ramai yang urut ni bila hujung bulan, hujung tahun, dia tak macam tu. Dia kena dijadikan regular kerana badan kita digunakan secara terus-menerus. Orang bila lepas urut, dia akan cakap apa? Dia akan cakap, rasa fresh lah, rasa ringan lah badan aku. Itu tanda efek urutan. Tanda-tanda orang yang perlu diurut. Nombor satu, bila emosi dia terganggu. Dia senang, sangat sensitif. Nombor dua, badan dia selalu mengadu sakit, lesu, walaupun kerja tu simple saja. Nombor tiga, mudah sangat nak tidur. Maksudnya dia punya fokus dah menurun. Bila dia kerja, senang nak mengantuk. Kalau dia berjalan, dia cepat mengah. Saluran darah di bahagian dada dia, paru-paru dia terbeban. Yang terakhir yang biasa adalah orang yang degupan jantung dia lazimnya berdebar sedikit. Stres yang ada kat kepala kita tak selesai kalau kita tidur. Tak selesai. So, dia perlukan satu alternatif yang spesifik macam urutan sebab dia akan attack kepada otot, saluran darah agar aliran darah tu menjadi baik dan dia akan membantu memulihkan dari dalam. Kalaupun mental kita kuat tapi kesan kepada impak badan tu masih ada. Jadi alternatif urut ni sangat-sangat membantu. Jika anda rasa video coach ni kena tepat pada diri anda, itu alamat yang anda sedang mengalami stres. PM coach untuk appointment, jangan sampai badan tu menjerit, aku sedang stres.